Hi guys, welcome back to my channel. Okay, sebelum tu tadi result kita orang keluar. So alhamdulillah saya dekan guys. Ica pun dekan. Ica, dekan tak? Dekan ya. Yeah. Guys, nak naik dah. Sekarang nak naik. Flight kita pukul 3.40. So kita nak masuk dah dekat gate. So bye uncle. Bye. Okay dah, jom let's go. Kita dah naik. So kabut gila. Tak sempat nak record apa-apa. So kita dah naik China Express Airlines. 为了确保您的安全，请你尽快入座。飞行全程中，请不要使用支付宝当地电信号电源。同时，我们提醒您，中国。 Mama kat situ. Hello. Guys, dinosaur. Guys, dinosaur. Yes. So mama tengah kepada mama sebab mama tolak kita menolak troli. Tengok mama. Dia suruh kita buat video dia. Okay. Tadi akak tu cakap mama macam adik-beradik. So yeah, mak I muda guys. Tu ha. Guys, kita dah sampai nak check in hotel dia. Bag dia tak function guys. Aduh. Kita check in dekat hotel ni. Huge hotel. Okay, ni bilik kita guys. Oh ya Allah. Oh, okay. Mantap. Wih, kita dapat view tingkap weh. Ya. Okay, ni bilik kita guys. Okay lah. Guys, dapat view tingkap. Ada kulang. Besar lah tu. Kita makan. Tak tahulah tulang macam ni. Kita apa dia jadi. Ada tulang ya. Guys, ni dia punya kedai-kedai makan. Kita akan cek kedai makan. Ni akak Teha. Okay guys, ni kedai dia macam skewers begitu. So, nanti dia bakar. Tapi ni pesan lah makan sini. Oh, ni nanti dia bakar guys. Orang pilih tu yang bekas dia. Ni siapa? Yang sana kot. Dia punya tu. Ni telur burung puyuh. Main macam disco tu. Macam tu? I don't know. RM2 tadi. Hi guys, good morning. So, alamak saya pas. Sorry for that. So, hari ni kita akan jalan-jalan dekat town Kunming. As you can see, ni our hotel. So, ni waktu siang. Tengoklah view dia. Ni hotel. Uish, ada tu lah warna hijau. Ni dia. So, I will show my outfit for today. So, this is my outfit for today. Ni bukan lah. Nanti pakai kasut. Dan kita naik Didi nak pergi ke tempat seterusnya. Wih, pakcik. Dia peluk lagi. Guys, muji dia babak besar. Macam dekat alam lain pula tiba-tiba. Aku ni gimana ni? Aku kat mana ni? Aku nak bagi diri aku apa tu? Kat dalam.
Ui guys, cantik dok. Oh, ni tu masjid dia, Masjid Shun Cheng. Shun Cheng ni mama saya guys. Masjid apa mama? Masjid Shun Cheng eh? Guys, tengoklah the design. Guys, tengok tu dia punya. Kau dengarlah dia explain, aku tak tahu. Ada je yang posing. Kita ambil peta-peta dia, nanti ada idea untuk ni. Okay guys, sorry sangat a few footage tak ada sound. Tak tahu kenapa. Jadi kat sini ialah area halal street food, dekat-dekat dengan masjid tadi. So dia punya konsep lah macam nasi campur, tapi macam banyak gila sayur and sedap gila dah. Lepas tu korang jangan risau, sini semua halal. Korang tunjuk je korang nak mana, nak sayur apa, nanti dia akan masukkan dalam satu pinggan. So korang ambil je korang nak mana. And ada ayam, daging, semua sedap. Sumpah sedap dah. And nasi goreng dia pun sedap juga, not bad. Macam rasa nasi goreng Cina tapi tak ada rasa sangat macam tawa-tawa gitu. Tapi sedap lah, okey lah. Makan dengan lauk-lauk tu kan macam lengkap sedap dah. Okay, lepas tu ni dia punya jelly, macam jelly gitu lah, sedap lah, okey lah juga. Dia kedai dia kat depan je, kat kedai yang nasi goreng tadi tu. Lepas tu kita orang jalan-jalan dekat area-area situ juga. Macam mall dia lah, macam JPO gitu. Memang best lah sini, boleh shopping. So macam ni lah rupa mall dia tu, memang lawa lah. And banyak gila barang, so shopping lah di sini. Okay guys. So dekat sini pun ada bakery, and bakery ni halal, and roti dia pun not bad, sedap. Tapi itulah ada banyak sangat roti macam tak termakannya. Tapi kita orang adalah beli beberapa je. Ada footage tunjuk roti apa yang kita orang beli. So ni roti yang kita orang beli. Macam tu lah, tapi okey lah rasa dia, macam rasa roti okey. Okay, this part paling best. Kedai ni dia jual macam apa nama, tapi dia macam roti daging lah, tapi sedap gila weh. Kita orang pergi time sini, kita orang beli, balik pun kita orang beli lagi sebab sedap doh. Macam ni lah kedai dia. Terselomo weh, sorry doh. Yang ni tengok cara dia masak. Roti yang bulat tu dalam dia inti daging, lepas tu dia punya luar tu dia letak macam serbuk malam macam tu tau. So macam not bad, and makan panas syadu mat. Tengok tu roti tengah tu. So yang ni kita punya, kita order 2, 1 6 yen rasanya. So dalam 12 yen total sekali. So sampai sekarang ya, sedap rasa dia. So ni footage video mama makan. Sorry mama, terslomo lah mama. Tak tahu kenapa. Weh sedap. Kau nampak tak setiap gigitan panas-panas apa. Ya Allah, syuruh. Cakji. Sikit mama. Okay, kita beli blind box dia 38. Tengok 38. Nanti kita akan unboxing. Okay guys, nanti je. Okay, mama merasainya. Sedap tak? Sedap tak mama? Okey juga. Apa rasa dia? Juga. Sedap tak? Sedap lah macam yang sepi. Nampak tak? You see what I see. You see what I see. I see you see. Kedai sebenarnya. Cantik. Sekarang misi mencari luggage secapata. Baru pakai dah patah. Hai guys. Okay. Sangat panas. So nak beli beg. Biru beg lagi. Yes. So kita hari ni kita akan jalan-jalan je dekat area Kuming ni, dia punya mall-mall semua tu. Aku tak tahu aku nak buat apa korang sebab macam literally hari ni macam just shopping. So kita orang beli banyak lah keychain, sepit-sepit, gelang-gelang. Salah satu sepitnya Roti-roti, makan-makan. So yeah, hangat betul lah. Doa. Faham tak? Banyak gila kita borong weh. Allah, sumpah. Sumpah teracun. Murah-murah, lepas tu macam kualiti dia nice. Sumpah rambang mata weh kat sini. Love. Ni je kan yang mall kita pergi.
Guys, so korang siapa yang pandai cakap Cina sangat Function. function tau. Sebab kau tak faham apa-apa. Anyway, diorang Tapi bila kau tahu cakap, memang diorang pun suka macam cakap Lepas tu dengan kau. siap ada bagi diskaun lagi. Ya. Aku tak rekod pula yang conversation kita orang dengan ramai kat kedai. Seller. Tapi sumpah Tapi dia orang okey. semua dia orang puji kita orang punya bahasa ni sangat bagus. Aku cakap balik, aku nak bahasa. Lepas tu dia orang pun macam happy bila kita orang datang kedai dia orang. Memanglah dah kita beli, memang dia happy. Tahu kita tak beli. Tapi semua orang rasa macam ingatkan kita tak faham, tapi sebenarnya kita faham apa yang Diorang dia orang cakap. So dia orang sangat happy kita datang kedai dia orang. Lepas tu dia orang cakap mama tak faham. Lepas tu aku cakap lah ni mama. Lepas tu dia cakap oh ya ke? Lepas tu aku cakap lah yang aku dengan Ica pandai cakap Cina macam tu. So Kita dah cakap, biar dia cakap. walaupun Cina kau teruk, sebab Cina aku pun teruk. Aku tak confident nak cakap time dekat Malaysia. dah Tapi tiba kat sampai sini sini, kau terus akan bercakap. auto bercakap Cina Ya, kan. weh. Terus lancar. Inilah kedainya. Sumpah weh. Ada macam-macam. Murah-murah sangat. Ya Allah. Sangat banyak benda barang kau boleh beli weh. Sumpah semua. Fashion dia pun nice gila. Sumpah best. Kita sudah make sure guys. Beli air refreshing. Dah penat dah. Penat shopping. Lah tu batuk-batuk. Bodoh lah. Sini cantik gila guys. 因为主要是这样的，他们那如果要真的话，它水耗会高，所以可能拿的便宜。 Comelnya. Comel. Tak tu yang goreng ni, yang goreng. Comel. Dia bagi makan. Dia sikatkan rambut lah. Okay guys, lepas tu kita singgah kedai makan ni. Dia macam hot pot macam tu lah. And sedap gila weh. Dia punya makanan. Macam ni korang tengok ni. Sedap kan? Ni tu ayam. Dia tengah potong ayam tu guys. So rasa dia not bad and sedap. Biasa macam makan Cina ni. Ni semua kumpulan kita orang. Nampak tak semua ambil. Oh, kamcing. Okay. Good morning. So nak hari ni day 3. So hari ni kita akan pergi Lijiang. Sekarang pukul 6.14. So kita akan bersiap-siap dan pergi ke train dekat Kunming Airport untuk pergi ke Lijiang. So sekejap kita akan gerak. Awal betul. Sudah siap. Let's go. Pagi-pagi dah exercise. Pagi-pagi dah exercise. Kita orang punya gerabak 3. Kau bayangkan daripada tengah. Kita ada banyak tau gerabak. So kita dah turun escalator dekat gerabak 10. So kita akan jalan sampai ke 3. Jauh gila. Lepas tu penuh mat.
Okay, room tour kita. So this is our room. So ni kita ada wardrobe. Situ pintu masuk tadi. So this is the toilet. Ya, ada bathtub weh. Aku ada bawa, alah tak bawa bath boom. Itulah bath boom aku dah. Okay, kita ada sofa. Ada single bed dekat sini. Ada tingkap. Lepas tu ada double bed dekat sini. Weh, best gila. Ada TV juga. Lepas tu ada makeup. Meja makeup. Cantik gila dah. Dia orang semua tengah tengok bilik dia orang kat atas. Macam tu. Pintu dia kunci macam tu ya. Selak. Selak. Gitu. So happy. Cantik dah. Merah mat. Merah mat. Okay guys, so kita di sini. Baru keluar hotel. Guys, sekarang dia berbatu-batu. Wow. So kita akan makan. Ni ikut kedainya rasanya hot pot. Kita dengan temu yang lain guys. Mama buat lama. Mama kelakar hari ni. Dia nak jadi driver pula. Aduh. Foto ada foto. Punya tema semua kayu-kayu Awi. Awi. Oh, kau tengok dia punya pinggan pun halal. Halal lah. Pinggan pun halal. Ada ke? Blind box guys. Kita ke warna apa? Ada satu tak? Oh, pegang kan? Warna putih. Ya. Okay, warna apa? Kita nak putih. Guys, sudah sampai. Uish, what is this? Ini apa ni weh? Ayam. Ayam ke? Hitam tu lah ayamnya. Ayam ni, ayam hitam ni. Local chicken. Ayam Local chicken. Ayam hitam ni. Ya, ada burung. Ada puyuh petel. Itu daging. Macam demam ke badan. Weh, takut aku tengok. Yummy. Seram. Dia baik. Daging ni sikit je. Dia boleh add on. Macam ni ayam. Ayam hitam memang ada jual kan? Kat supermarket ada. Oh, ya ke? Dah habis dah. Okey, pasang. Pasang. Kung Fu Panda. Wow. Cantiknya. Cantik banget. Wow. So kita akan menyewa dia punya ni ya guys. Apa tu? Pakaian dia. Wow. Seksi ni. Yang tu cantik lah. Yang warna purple yang kat dalam tu. Kita tengah pilih baju. Kita tengah pilih baju. Guys, this is so weird. Ada bulu mata. Oh my god. Comelnya. Ni tengok peralatan makeup dia. So banyak guys. Guys, makeup dia sebenarnya senang je. Cuma dia letak banyak loose powder. Sejuknya. Kelas kau. Sekejap, air mata darah. Air mata. Okay, ni dia punya. Banyak baju dia. Diorang semua tengah test baju guys. Cantik dah. Ni comelnya. Lah, pergi di sini. Wah, ada rambut guys. Ni comelnya. Jadi Vicky punya.
guys. Kita orang buat show guys. Kita orang buat show ramai-ramai. Mana petas dia petas. Dah semua tengok kita perarakan ni. Weh penat weh daripada pukul berapa tadi yang petang tadi sampai sekarang pukul 9 baru settle. Ha? Ayo. Kena pusing So sekarang jambatan. kita nak tak gambar ramai-ramai. Tersangkut! Tunduk ada Oh tunduk. Ya Allah. Apa yang berlaku? Jangan dekat kepala. Tadi dah bagi awak. Jauh betul. Naik flight. Apa warna merah guys? Merah betul. Naik bas dan bas pergi ke kabel car, naik kabel car sampailah kat atas gunung tu. Lepas tu kita akan daki sikit lah. So let's go guys. Aku tak akan Ketinggian kita 3356. 3356. Nanti ke atas lagi lain kita punya apa? Kita punya ketinggian. Oh tu kabel car-nya. Menyala semua. Kita akan mendaki mountain ni kat situ. Sekarang tengah berkabus pula. Tadi tak ada kabus. So tak nampak pula dia punya mountain. Sejuk gigil tangan. Mengah. Ni. Main embus ni. Okay, jom. Guys, kita orang dah berjaya. Tak berjaya lagi. Daripada sana ke sini. Ada lagi tinggi. Tapi mengah. Guys, kita pergi turun. Sekarang tengah tunggu diorang yang lain. Ada orang nak melintas. Dia nak buat spot check. Please fasten your seatbelt. Kita akan pergi ke bodoh. Kita akan pergi ke Blue Moon Lake. Blue Moon Lake. So kita akan naik bagi pergi ke sana. Let's go. Ngantuk weh. Pukul 5 pagi tadi kita orang bangun. 4 pagi bangun siap-siap. Tidur pun pukul 12 ke 1 tadi semalam. Ngantuk gila weh. Okay lah. Ni dia tengah kemas baju-baju yang kita pakai tadi, yang cili kering tu. Dah ada pulangkan. Best lah baju dia tu sebab macam puffy gila. Kita rasa. Okay, dapat dah tiketnya. Dia dah tadi. Oh ya oh. Oh best. Duduk belakang. Wow, nampak tak gunung tu? Air dia biru sangat. Biru kehijauan macam tu. Cantik weh, sumpah tak tipu lah dia punya kecantikan dia. Jom. Kita pergi ke sana pula. Ada yak. Yak tu macam lembu yang besar tu. Sekejap kita tunjuk yak tu apa, okey? Okay, let's go. Weh, yak weh.
Nak. Mama nak ambil gambar je nak kat bawah. Guys, kita akan tengok persembahan. Diorang akan menari-nari dekat situ. So, kita akan masuk. Let's go guys. Tak panas pun lah cuaca hari ni lah. Mana? Belum lagi. Guys, jom join. Dah start dah. Wah, ke mana? Tak payahlah penat. Ikut lah. Ambil kat dia je. Memang pegangkan. Ramai lah. Weh, aja sih. Ajuma. Ada asap. Buat je berat. Badan dalam tu kosong. Tak ada apa pun. Tipu ya. Wow, gigil lah juga nak panjat benda tu. Dia bengkok-bengkok kan badan dia. Lepas tu dia buat macam tadi. Ni dia item. Kan? Macam-macam karakter ada. Yang di mana? Sebenarnya dia menceritakan kisah dia mama. Macam dia kat sini macam ni. Dia dah laju dia tak serentak tau. Sebab dia lambat ke apa? Dia lambat lah. Balik rumahnya. Sweet dia. Sekejap lah. Hujan pula. Vlog tahu-tahu je dah habis yang dekat performance tu. So kita orang balik hotel and tidur rehat sebab bangun pagi kan pukul 6. So hari ni kita siap-siap sekarang pukul 9.46. So kita akan pergi naik train balik dari Lijiang pergi ke Dali dekat tengah. Dia macam Komi, Dali, Lijiang. So kita dari Lijiang nak ke Dali. Kau faham tak? So,
cuaca dekat Dali dia sama lebih kurang macam dekat Dijiang, sejuk sikit. So, okay dah, tu je. Bye. Nasib baik dia tolong guys. Kalau tak, naya nak tolak. Okay guys, so kita dekat dia punya tempat train. Okay guys, so kita dah naik train. So kita akan makan Maggi. Saya punya perisa lontong. Siapa ni? Curry. Tapi Toyang Thai. Okay, kita dah sampai area hotel kita. So kita akan masuk lorong yang hitam tu untuk sampai ke hotel. Cantiknya. Wih, cantik lah mah hotel dia ni. Ada kucing kat sini. So mana ada kucing? Itulah. Bilik kita guys. Besar weh, luas gila dah. Guys, kita siap. Kita check in hotel. Lepas tu kita siap-siap sekarang pukul 4.43. Kita akan pergi makan dulu. So ni kedai yang kita akan makan. Yang cincin shipping tu maksudnya logo halal ya guys. Guys, cikgu sini kecil betul. Semua tak puas hati. Macam mana nak makan ni? Sampah. Guys, merak guys. Merak di sudah kayangan. Oh. Tekan guys, air ni sedap weh. Rasa macam air cincau. Sedap duk. Kau kampung. Mana biru lah. Wow, lawa dia orang. Meriah. So ni kedai. Guys, cantik gila kedai ni dekat belah atas. Ni apa yang ada dekat dia punya ni. Menarik. Ni puff. Ni puff. Beli kopi apa? Oh, coklat. Ada coklat. Sedap tak? Sedap. Tak pernah rasa. Kakak jauh. Kat sini pun ada. Oh, lah kakak. Kedai souvenir. Wah, comel ni kalau pakai. Oh, lah weh. Berapa yuan tu? Saya beli ni. Comel. Guys. Amoy guys. Dia menari kat atas weh. Bawah kedai. Guys, dia duduk depan kedai guys. Elah. Guys, ni keadaan malam-malam dekat sini. Meriah weh. Ramai gila orang. Kita dekat kedai ni, ada pun kat Malaysia. Kat sini pun ada. Ni ada ni, Mak Saleh weh. Handsome weh. Nampak tak? Handsome weh. Kita rantai ni dengan ni. Guys, sini banyak gila shopping weh. Banyak sumpah. Rambang mata. Murah pun murah guys. Remang mata. Banyak weh barang kat sini. Sumpah dah tak tahu nak tengok apa. Terlalu banyak. Guys, nari guys. Guys, fresh orange dia. Sedap dah, manis. Tapi dia fresh juice. Sangat juicy, sedap. Guys, saya akan end saya punya YouTube untuk hari ini. So kita tengok untuk Aku dapat Draco Malfoy. Guys, so kita akan tengok sunrise. Aku lagi sikit nak sebut sunset. Pukul 6 pagi. Pukul apa? 6.30. Kat situ kan? Ke bukan? Tu benda lain. Lampu. Buat time step weh. Akan menyewa basikal dan round dekat Tasik ni. Cantik. Uish. Bayar pun belum. Okay guys, kita naik basikal. Saya punya warna pink. Aduh. Cantik lah mama. Guys, struggle weh naik pakai skirt.
Hari tu dekat Pulau Udo aku pakai seluar kembang kena ikat. Yang ni skirt dah tersangkut dah dekat pedal tu. Eish. Okay dah. Ada banyak kali accident aku terbelit-belit, terjatuh. Ya. Okay, sekejap kita sampai perjalanan. Sejuk juga kat sini. Kat sini tak boleh laju-laju sangat sebab struggle weh. Tapi sumpah sejuk weh, cantik. Kisah apa aku? Basikal saya warna pink. Guys, BYD guys, best guys. So sekarang ni kita dah habis main basikal tadi. Aku tak tahulah vlog apa kat basikal tu, tapi memang banyak lah. Lepas tu disaster. Kita akan balik hotel. Kita akan kemas-kemas barang. Dah kemas dah, nak makan kejap. Lepas tu kita akan check out dan pergi ke Stesen train balik. Pergi ke Kunming pula. Okay. Lepas dah pergi ke Kunming, kita akan tak tidur ya. Kita letak sampai je Kunming, kita letak luggage kita dekat hotel. Lepas tu kita akan jalan-jalan. Lepas jalan tu baru kita malam ambil balik beg dekat hotel yang kita letak tadi. Kita pergi ke airport Kunming. Lepas tu baru kita akan fly ke Malaysia balik. Tapi masalahnya flight tu pukul 2.30 pagi ya. So kau tahulah, mesti aku tak tahu dengan vlog aku apa pukul 2 pagi tu. Tapi itulah perjalanannya stesen untuk menghabiskan sisa-sisa perjalanan ni. Guys, kita mau habiskan sisa-sisa lagi 16 minit memori kita. So ni tadi punya train station. So kita akan pergi ke Kunming. Oh, bawa macam tu, Kunming macam tu. Kunming. Ke sana. Salah. Kunming. Kita solat kejap. Last borong biskut-biskut dia, tengok ni. Kita orang beli biskut Love ni. Sumpah weh, dia punya ni pun sedap, mochi dia ni. Banyak weh. Wah, dah dia habis ke tak kedai dia. Guys, so kita orang sekejap lagi akan pergi airport, lepas tu balik. Okay, bye. Jumpa kat airport. Guys, dah sampai airport. So rasanya kita akan end kita punya vlog. So that's all from us. That's all from me. Thank you guys for watching and don't forget to like, subscribe and share.